Okay, so I akan record mulai sekarang. Sebab I nak record tu untuk tunjukkan setting-setting dia masa buka sekali lah. Jadi bila you tengok, you dapat lihat balik, you boleh lihat balik dia punya cara nak buka file dia semua kan. Macam memang sekarang ni memang I nak buka satu projek. Okay, memang I nak buka satu projek. Jadi kalau I nak klik new pun boleh. Klik new pun boleh juga. Okay, dan I buka dari sini. Architecture template kat sini. Okay, you nak buka dekat new tu nanti dia memang akan keluar macam satu dialog manager. Macam ni. Lepas tu you klik dan buka sajalah architecture template kat sini. Okay, so memang I akan pilih architecture template. Okay, dan dia akan terus buka. Okay, bila you klik OK je, dia memang akan terus buka So, I pilih architecture template kat sini. Lepas saya klik OK, dia memang akan terus buka. Okay, bila kata dia buka macam ni, sepatutnya belah kiri dan kanan panel Revit you mesti ada properties dan project browser. Kalau tak ada, you nak kena klik the view tab. Okay, klik user interface untuk you activate project browser dan juga properties lah. Okay, dia terletak di view, dekat view tab ni. Okay, dia terletak di view tab dan dia button yang paling hujung belah kanan sekali. Dia memang ada project browser kat sini dan juga properties. Okay, jadi I memang akan tick memang I tick. Jadi dia memang akan buka panel tu. Selalu project browser ni kita letak belah kanan. Properties ni kita letak belah kiri Okay, project browser ni merujuk kepada view. Cara untuk melihat model you. So project browser ni lebih kepada view. Ataupun cara you nak melihat you punya 3D model design you lah. Okay, kalau kata properties ni lebih ke specification. Lebih ke specification pada komponen yang you letakkan ke dalam design you nanti. Okay. Okay, I sebenarnya akan buatlah satu building, okay, lebih kurang macam ni. Okay, panjang dia dalam 15,000 mm. So, I menggunakan units mm. Okay, kita boleh menetapkan apa jua units yang kita nak pada Revit BIM kita lah. BIM model kita ni. So, memang kat sini memang I guna mm ya. Okay, memang I guna mm. So kat sini kalau I nak tetapkan mm, I akan klik manage. Okay, manage dan I klik button kat sini project units. Okay, di sini you akan dapat boleh menetapkan setting units you di manage di project units ni. Okay, kalau terlupa ke apa boleh tengok balik video ni. Sebab kalau Revit dia berbeza dengan AutoCAD. AutoCAD dia tak ada button manage ni. So ada perbezaan lah nak set units dalam Revit. Dia terletak di manage tab and you just click the button units. Okay, project units. When you click the button project units, nanti dia akan keluar macam ni. Jadi I klik je dekat button length ni. Okay, memang I klik kat sini. Okay, dan I pilih mm. Nampak memang I pilih mm. Klik OK. For area, I choose square meter. Usually for area, we choose square meter. Okay, for volume is cubic meter. Okay, for cubic meter, klik OK. For angle and slope is all decimal degree lah. Okay, so I can specify like that. For angle and slope. For currency and mass density, we are not using that. So we just ignore that for a while and then you click OK. You can also double check on your object snap by clicking on manage.
Okay, you boleh klik kat manage ni, boleh klik button project unit, object snap ni, nampak ada button object snap kat sini. So button object snap ni pun boleh disettingkan. So you boleh menetapkan setting dekat situ. Selalunya kita akan gunalah ke semua object snap yang ada di dalam setting object snap tu, for more accuracy. Okay, ya. So I klik button ni. Okay, pastikan semua object snap tu activate. Okay, nampak semua object snap ni pastikan activate. Termasuklah you punya endpoint, midpoint, you punya intersection. Okay, perpendicular tangent, semua ni. Okay, bagi on saja. Lepas tu you klik OK. Okay, I klik OK. Okay, so sekarang ni I berada di level 1. I berada di pandangan atas level 1. Okay, I double klik je dekat sini. So I akan berada di pandangan atas level 1. Level 1 tu umpama you punya ground level lah. Bila kata I double klik kat sini, I berada di pandangan atas ground level. So dia akan kat sini akan tulis level 1, kat sini pun akan tulis level 1 ya. Okay, dan I akan cuba nak draw floor plan ni. Okay, panjang garisan ni 15 meter. Okay, yang ini 6 meter. Yang ini semua 5 meter, 5 meter, 5 meter lah. Okay, so I klik dulu architecture tab. I klik button wall architectural. So I berada di kategori architecture sebab I kan nak buat building. So kalau you nak buat building design, you seharusnya berada di kategori architecture tab. Kalau you nak buat dia punya building lah, mesti berada di architecture and klik wall. And klik wall architectural. Okay. So I'm just going to click that. Click wall architectural, right? Okay, and I can specify its height juga kat sini. Okay, nampak So let's say I just make it height unconnected. Okay, so that my wall will become independent. Okay, unconnected. So the height I put 3 meter. So I tetapkan kat sini 3000. Wall center line referencing. Okay, chain activated so that the wall is continuous. Okay, maksudnya setting dia tadi yang I klik tu dekat sini, memang dia macam nipis kan. Macam nipis sangat setting dia tu. Tapi dia boleh klik tau kat sini untuk menetapkan ketinggian dia, nak letak unconnected, nak letak 3000. Tadi memang I letak 3000 kat situ. Okay, wall center line referencing chain activated. Okay, I memang tetapkan dia di panel atas tu, yang nipis tu. Okay, kat sini belah properties ni pun I boleh tetapkan dia punya jenis wall. Okay, so I can use 6 inches masonry, 12 inches. Okay, 12 inches masonry. So I'm just going to use 12 inches masonry. It's around 300 mm in total thickness of the concrete wall. So if you choose 6 inches, it's around 150 mm. But I'm going to choose 12 inches. Okay, 12 inches kat sini. Okay, 12 inches is around 300 mm in total thickness lah of the wall. Okay, if you choose the 6 inches one, it's around 150 mm. Okay, 150 mm. Okay, in total thickness. Okay, but I'm just going to choose the 12 inches masonry. 12 inches masonry for example. For example. So I cuba nak draw sekarang kat sini. Bermula daripada sini I klik sekali je klik sekali je polar track. Klik sekali polar track, biarkan garisan tu tergantung dan terus je type ukuran dia 15,000. Dan tekan enter. Kalau tersilap ke apa, kalau you tersilap, you pun boleh tekan escape. Kalau tersilap ke apa, boleh tekan escape beberapa kali lah. Tekan escape 2-3 kali. Lepas tu klik select semula garisan dinding tu dan tekan delete. Okay, tekan delete So klik architecture tab, boleh buat semula wall architecture wall architectural tu. Okay, boleh tetapkan height dia unconnected, berapa tinggi dia 3000 mm, wall center line chain activated kan. Pilih generate 12 inches masonry ni kan. Lepas tu I klik kat sini.
I polar track. So I type terus je 15,000, enter. Okay, so bila I nak ke bawah ni, memang I akan polar track lah. Polar track ni kira mengarahkan. I sekadar mengarahkan garisan tu ke bawah. Biarkan garisan tu tergantung macam tu biarkan garisan tu hanging macam tu. Baru type 6,000, tekan enter. Okay, yang ini I polar track ke kiri. Yang ini I ambil 5,000 5 meter lah. 5,000 mm kan. So ni I tak 5,000 juga. Okay, ni 5,000. So yang ini, untuk yang ini memang I boleh guna object snap track. I hanya perlu letak mouse I kat sini, nanti object snap dia keluar. Dan I hanya buat unjuran. Unjuran ke kiri. Macam tu. Maksudnya I letakkan mouse I kat situ tapi jangan klik. Letakkan mouse you kat sini, jangan klik. You hanya buat unjuran ke kiri. Nanti dia akan ada satu tracking keluar macam tu. Dah sampai macam ni baru boleh klik. Yang untuk belah dinding ni pun you boleh buat unjuran Maksudnya you boleh letak mouse you kat sini tapi jangan klik. Letak mouse you kat atas tu, nanti object snap dia keluar macam ni, tapi jangan klik. Dan turun bawah. Turun bawah macam ni. Dah sampai macam ni barulah klik. Ini pun boleh klik juga. Lepas tu tekan escape beberapa kali. Tekan escape beberapa kali. Okay. Kalau you nak tengok pandangan 3D dia, boleh klik button 3D house button kat atas tu. Button ni membolehkan you melihat pandangan 3D. Button yang ini. Okay. Kalau you nak lihat pandangan 3D perspektif, boleh klik je button rumah 3D di atas tu. Okay. Kalau you klik button rumah 3D kat atas tu, you akan terus dapat lihat 3D perspektif view. Okay. Dan kalau you nak melihat 3D model you pada visual yang berbeza, boleh klik visual style kat sini. Boleh pilih shaded, boleh pilih realistic. Nampak memang I klik dekat bawah ni, nampak. Yang ini hidden line. Yang ini shaded. Ini consistent color. Okay, ini realistic. Okay. Kalau you nak orbit, maksudnya orbit ni you want to turn around your 3D model. So if you want to do that, you can actually use the 3D orbit function. Okay, by press and hold shift key, plus press and hold your mouse scroll and move your mouse, you'll be 3D orbiting your view. Okay. So you boleh pusing-pusing lah. You boleh pusing-pusing di dalam 3D tu sebenarnya. You cuma nak kena tekan dan tahan shift key pada keyboard you. Tekan dan tahan shift key pada keyboard dan tekan dan tahan juga roda pada mouse you. Dan gerakkan mouse serentak. Okay. You dapat pusing di dalam 3D. Pusing view you 360 lah. Pusing view you 360. Okay. Like how I'm doing it right now. I can turn it around like this, see? Okay, I'm turning around. Okay, so I got this already, and if you want to produce its dimension, okay, you got to go to the top view of your plan view. So I just double click level 1 because I want to go to my top view. Okay, and if I want to produce to generate its dimension, you got to go to annotate. Click on annotate dimension align. Usually for Revit BIM, they are using annotate dimension align. And when you click on the referencing, is on the wall center line. So maksudnya I click annotate dimension align. Lepas tu I click dekat sini satu, dekat sini satu. Nampak? Dia ambil dia punya center line. Macam tu. Lepas tu dia berterusan. Dia command tu memang berterusan. Sebabnya I tak perlu pun nak klik annotate dimension align. Dia memang aktif je. Maksudnya kalau I tekan escape baru dia stop lah. Tekan escape baru dia stop lah. Kalau I dah tekan escape tu kena klik annotate dimension align semula. Okay. Klik dekat line tengah dia ni ke line tengah dia ni. Baru boleh keluar macam tu.
Line tengah ni ke line tengah yang ni, baru boleh keluar yang ini pula. Ni line tengah ni, line center line to center line lah dia ambil. Dia ambil center line to center line ni. Tapi kalau Revit BIM ni memang dia more to annotate dimension align. Okay, yang ini pun kalau you nak guna realistic boleh. You nak guna yang ini realistic pun boleh juga. Okay. Tapi cumanya kalau kata you nak modify, mungkin you nak lah dia punya scale berubah. You boleh tukar kat bawah ni. Nampak I memang ada tukar scale kat sini. So I can choose one ratio of 100, dia jadi macam tu. Kat sini I boleh choose one ratio of 50. Nampak If I choose one ratio of 200, it becomes like that. So you can see how I change my scale like that. Okay, when I do that, my dimension will become bigger. See, so this actually I'm changing my scale for my viewport. I can actually do that. One ratio of 50. This one is one ratio of 200. Okay, so jadi macam tu, nampak? So kalau you nak tengok pandangan 3D dia, boleh klik button yang rumah 3D tu lah. Button rumah 3D tu memang untuk melihat pandangan 3D, nampak? Kalau nak pergi ke pandangan 2D balik, double klik level 1. Kalau nak pergi ke pandangan hadapan, you kena klik east elevation. East elevation tu umpama pandangan hadapan. Okay, ataupun pandangan sisi lah. Okay, so bila you klik dekat east elevation tu, okay, you klik dekat east elevation tu, nampak? You boleh lihat pandangan hadapan. Dan you boleh tengok dia punya grid level tu. Nampak tak dia punya level grid tu kan? Boleh kadang-kadang panjang sangat. Select dia, klik dekat ujung tu, klik and drag Kira I pendekkan lah. Select kat ujung tu, I klik dekat ujung ni, tengok I klik and drag. Okay. Kalau I nak orang kata pendekkan dia sikit lah. So I pun boleh tukar dia punya measurement ni. Kalau I nak tukar level height ni, I double klik je dekat parameter dia ni. Dan I type 3000 3000 tekan enter. Okay. So kat situ pun boleh tukar parameter. Dekat sini pun boleh tukar visual style. Nampak? Tukar realistic pun boleh kat sini, nampak? Shaded pun boleh. Realistic pun boleh. Nak lihat pandangan 3D semula, boleh klik dekat button rumah 3D rumah di atas ni. Dia boleh ke pandangan 3D. Okay. Kalau nak buat dia punya floor, sebab nanti memang kita akan buat dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang macam ni. Okay, lebih kurang lah, you know. Okay, tapi cumanya I nak buat dia punya floor sekarang ni. I memang nak buat dia punya floor. Jadi I nak kena go to my top view, plan view, double click level 1. Okay, I double click level 1. Okay, I delete dulu I delete dulu dimension ni. Okay, tak apa, I delete dulu dimension ni sebabnya okay, yang ini pun memang dekat level 1, tapi cumanya I nak guna visual style. I want to choose visual style shaded. Shaded, okay? And not shaded. I want to use hidden line. Okay, hidden line. Okay, and I want to create its floor. Okay, now I go to architecture. I go to floor architectural. Okay, architecture, floor architectural. Okay, so I click that and you can choose whichever floor that you want. This is the suggested one. Of course, you can change its parameter if you want. But this one, I'm just choosing what's given on the properties. So 12 inches, generic 12 inches dalam maksudnya ketebalan dia dalam 300 mm. So I pilih yang ini. Okay, kalau nak guna boundary line lukis, create new line pun boleh. Kalau nak guna boundary line dan lukis dia punya floor dia tu, floor yang baru, you nak lukis floor yang baru guna boundary line, create new line pun boleh. Ataupun you boleh guna boundary line tapi you guna pick line.
pick line. Maksudnya bila kita guna pick line ni, kita membolehkan kita klik saja pada komponen-komponen yang tadi untuk generate flooring line. Okay, maksudnya tak perlu nak create garisan baru, kita boleh guna pick line je. Dia auto generatekan garisan baru untuk kita. Okay, dengan selecting komponen-komponen yang sebelum yang kita pernah letak di dalam design ni lah. Okay, so I guna pick line. Pick line is much easier. Dia lebih mudah if you guna pick line. I'm using pick line and I'm using offset 0. Okay, there's no offset. Okay, nampak ni memang maintain 0. So I klik dekat dalam dinding belah dalam nampak klik kat dinding belah dalam, dia auto generate nanti, nampak? Garisan tu auto generate. I halakan mouse I tu ke dinding belah dalam tu, nampak? I halakan mouse I ke dinding belah dalam ni. I halakan mouse I ke dinding belah dalam, nampak? Lepas tu dia dah tertutup kan? Dia dah tertutup. Kalau dah tertutup macam ni, tekan escape 2-3 kali. Tekan escape 2-3 kali. Kalau kata you nak finalize, you boleh klik je tick hijau ni. Klik tick hijau ni, kira dia finalize kan. Okay, nampak? Okay, lepas tu kalau you nak tengok pandangan 3D dia tu, boleh klik button 3D rumah tu, rumah 3D di atas tu, nampak? So dah adalah satu flooring kat situ kan. Tapi ni floor belah dalam. Kalau you nak buat dia punya floor apron ataupun dia punya floor perimeter, you kena pergi semula ke level 1. Okay, double click level 1. Okay, so I maintain I guna hidden line, visual style hidden line dekat sini. Okay, jadi I klik dekat architecture, I buka ni floor architectural. Okay, I masih gunakan generic 12 inches lepas tu I klik pick line. Okay, tapi memang I klik pick line, cumanya sebab I nak buat dia punya floor apron kan, dia punya floor perimeter, jadi I letak offset. Mungkin dalam 2 meter ke. Ni I letak offset 2000 nampak kat sini. Nampak tak? Maksudnya dia akan terkeluar lah sebanyak 2 meter nanti. Sebab I memang dah guna pick line. Okay, I memang dah guna pick line, cuma I ada letakkan nilai offset kat sini sebanyak 2000. Jadi bila I halakan mouse I betul-betul dekat dinding luar tu kan, nanti dia memang akan, nampak? I halakan mouse I ke belah dinding luar, nanti dia auto generate. Okay, I buat benda yang sama di sini. Okay, you dapat lihat mouse I tu. Macam tu kan. Lepas tu you tekan escape beberapa kali. Okay, tekan escape beberapa kali untuk stopkan command tadi. Lepas tu klik pick line semula. Okay, klik pick line semula. Lepas tu yang ni offset 0. Ni offset, ni tak payah offset lah sebab kita nak mengikut je dinding luar tu. Ni tak perlu offset. Okay, nampak So I buat betul-betul kat dinding luar tu. Okay, I klik dan tutup di bahagian ni. Okay, kalau I dah sudah, okay, I nak stopkan dia, I dah sudah, I tekan escape beberapa kali. Tekan escape beberapa kali. Escape. Lepas tu baru you klik yang tick hijau tu lah. Klik yang tick hijau tu. Okay, nampak dia auto generatekan floor. Kalau you nak lihat di pandangan 3D perspektif, boleh klik yang button rumah kat atas. Klik kat button rumah kat atas. Okay, nampak so ni dia punya floor. Okay, that's the floor lah. You can see in the picture, right? There is a door, there is a window there. You need to learn how to control that actually. You need to learn how to control the components. Okay, including the door ke, window ke, roof ke kan. Apa-apa jua komponen lah. Kalau you masukkan di dalam Revit BIM model you, memang kita boleh masukkan apa jua komponen, cumanya kita nak kena faham macam mana nak ubah dia, macam mana nak control dia lah sebenarnya. So bila kita buat latihan ni, kita akan practice tau. Kita akan practice macam mana nak control komponen tu. Macam ni kan dia ada pintu kat sini kan, pintu besar. Ni ada window lah. Okay, I memang akan cuba nak mengikut gambar ni. So I akan nak masukkan pintu tu, I akan ke level 1.
Sebab I nak lihat dia di plan view. I want to see on my plan view. So this is actually my level 1 top plan view. Okay, which if I want to insert the door, I click architecture tab, and then I can click on this door button, right? But when you click on this button, under properties is going to give you a list sets of door. Okay, tapi tak banyak lah. Yang standard door je lah yang ada. Kalau I guna yang single flush ni kan, 36 by 84 inches. Okay, dia memang ada. So I cuba masukkan kat sini. Nampak? Okay. Nampak ada masuk kan? Kalau dah sudah, tekan escape beberapa kali. Nanti kalau nak lihat dia di pandangan 3D, klik je button rumah 3D di atas tu, you akan dapat lihat lah pandangan 3D. Ini memang pintu. Memang ni pintu, tapi pintu ni pintu yang biasa punya kan, yang standard punya. Okay, so I tak nak pintu tu, katakan I double click level 1, I select pintu tu, maksudnya I tak nak I select pintu tu, I tekan delete. So pintu dah tak ada. Jadi I nak cuba cari dekat Revit library component, I memang kena klik door dulu. You kena klik nama komponen tu dulu. Maksudnya dekat architecture tab ni memang I klik door dulu. Okay, memang I dah klik door, barulah I klik button load family. Okay, klik door dulu, baru I klik button load family. Nampak dia memang ada button load family. Dan you boleh load Revit component. Kalau you memang full installation, ada je Revit component library di dalam software ni. Okay, kalau tak ada, you boleh download daripada email kami. Dekat dalam email kami pun kami ada bagi juga senarai Revit component library and juga senarai template. From the email from the email which we have sent to you, there is also a download link for Revit components library and Revit templates. You can also download the files there in our email, and you can download from our Google Drive server if you don't have this. But if you have a full installation, you should have this. When you click load family, it's going to bring you to this location. Nampak this is actually the root location for your library. Inside your C drive, your program data, your Autodesk, your RVT 2019 library, US Imperial. It doesn't matter which version that you are using. If you're using RVT 2025, so the root location is the same. C drive, program data, Autodesk, RVT 2025. Let's say you're using that library, and US Imperial or US Metric. Okay, but I'm using US Imperial. So there are many folders here according to its category. I'm going to DOS. I masuk door punya category, nampak? Double click DOS, and there are many DOS here. You can actually take a look. There are many DOS here. Okay, and you can go to commercial door. Ini commercial door punya. Nampak ada banyak door kan? Nak download dekat Google search pun boleh. Door yang lebih modern ada je dekat Google. Yang ini residential door. Ni residential door, nampak? Okay. Okay, so katakan I guna commercial door lah, lain sikit kan. Guna yang ini ke. Okay, I pilih yang ini, double click, then click OK. So I just mouse over, I halakan mouse saya kat dinding ni, then I cuba letakkan dia di sini. Okay. Okay, tekan escape beberapa kali, nanti klik 3D house button tu, nampak? Dia dah banner dah. Tapi tak nampak kan, door handle dia tak nampak semua kan. Detailing tak nampak. Kalau you nak bagi nampak, you nak kena klik dekat bawah ni, detail find. Nampak
I pilih detail file. Baru nampak dia punya door handle. Kata pada permulaan dia memang tak nampak. Tapi macam mana boleh nampak juga? Macam mana boleh nampak juga? Sebab I pergi ke detail file. Nampak? Inilah button. Detail file. Okay. So kalau I tak suka yang ni, okay, I tak nak yang ni katakan, so I select yang ni, delete je. Lepas tu pergi kat architecture, pergi dekat door, I boleh klik button load family kan. Klik button load family. Lepas tu I boleh pergi ke folder yang lain. Okay, mungkin I ambil yang residential door punya. Okay, yang macam ini punya ke. Okay, double klik. Klik OK. Ni maybe I letak kat sini lah. Okay, tekan escape beberapa kali. Klik 3D house button. Nampak Dia kalau ikutkan yang ini, dia memang ada tingkap juga. Tingkap dia besar punya. Tingkap besar. Jadi I kalau nak masukkan tingkap pula, double klik level 1. Okay, I pergi dekat window lah. Pergi kat window lah. Okay. Dia memang ada beri kita beberapa window kat sini. Ada yang fixed window, ada yang window casement double. But if you really want to browse into other types of windows, okay, and you want to insert Revit component library, you can just go ahead and click load family. Ni kalau you nak klik load family ni, maksudnya you nak masukkan komponen-komponen Revit library yang lain, yang lebih modern, yang macam-macam lah. Sebenarnya Revit component library ni dekat Google pun ada, you boleh download yang komponen-komponen library yang lebih latest lah. Okay, mungkin yang dia bagi tu ada tapi agak limited kan. Okay, so I pilih kat sini load family. I tak nak pilih load family. I cuma guna yang ini je. Katakan I guna yang 48 inches by 60 inches window casement double. Okay, then I put it here. Let's say I put the window over here. Okay, I press escape. And then I go to 3D house button on top. Okay, so you boleh tengok level dia lari kan. So pun boleh select je window tu. I boleh perbaiki level dia dekat seal height seal height ni kalau I letak 600, dia akan drop. Nampak? Seal height nampak? Okay, so kalau you nak betul-betul lihat, boleh dekat tengok kat east elevation, dekat north elevation. Okay. Yang ini south elevation. Ni south elevation. Jadi boleh nampak lah tingkap dia kan. So bila I nak tukar-tukar view tu, klik je kat tepi tu, dekat project browser tu. Ni kalau I pergi realistic, dia macam ni. Kalau kata kat sini tadi 600, dia jadi macam ni. Kalau I letak 500, okay, baru sama level, nampak? Okay, so I nak clear pandangan 3D, I klik button yang 3D house button di atas. Okay. So I ambil yang 48 inches by 60 inches lah. Yang ini. Tapi kata I nak tukar measurement, mungkin I nak jadikan dia lebih panjang. Boleh. I klik je komponen ni. I klik button edit type. Okay. Kalau I nak ubah dimension pada komponen tersebut. Okay, you kena klik komponen yang you nak ubah dimension tu. Okay, klik komponen yang you nak ubah dimension tu. Okay, lepas tu terus you klik dekat dia punya button edit type kat sini. Tapi jangan lupa untuk duplicate. Jangan lupa untuk duplicate. You kena duplicate dia dulu. You kena namakan lain dulu. Let's say I just name it as my window So I name it different I namakan dia dengan nama lain kat sini, nampak? Okay, lepas tu I klik OK. Klik OK. Nampak ni dah memang nama lain. Ni dah memang nama lain kat sini. Okay, barulah I boleh katakan I nak adjust sikit dia punya width. Maksudnya nak bagi panjang sikit lah. Mungkin 1,500 juga ke? 1,500 juga. Klik OK Nampak dia panjang sikit. Nampak tak dia panjang sikit?
Okay, so ini dah jadi my window ni. Seal height 500. Okay, dia ada dua kat situ, dua kat situ. So pergi kat sini level 1 ni. Okay, I click window. Okay, nampak I pilih my window I pilih my window. Okay, seal height 500. Okay, I masukkan kalau ikutkan yang ini, dia memang ada dua kat sini. Mungkin I letak satu je lah. Okay, ni satu, ni satu, ni satu, ni satu. Okay, ni satu, ni satu. Ni dua sini rapat. Ni satu. Okay, so I tekan escape beberapa kali, nanti I klik button 3D house button di atas tu, nampak dia akan tukar view I ke 3D. Tapi sebabnya kita dah buat macam-macam kan, jadi dia akan suruh kita save. Dia akan suruh kita save sebab kita dah macam-macam information kita letak. Okay, so I save. Okay, save dulu. Okay, nampak so dia dah masuk semua window-window ni dah masuk. Okay, ke dalam location dia tu. So cuma I nak buat pintu belakang tu, pergi kat level 1 tu, klik door, dan I masukkan pintu. Okay, ni pintu exit Okay, pintu exit Okay, so I klik kat 3D house button. Okay, so untuk dia punya roof, untuk dia punya roof tu, so roof dia tu sebenarnya you kena buat dia dekat level 2. So that's why you kena buat double click level 2 kat situ. Nampak I memang double click kat level 2 kat situ. Okay, untuk I masuk ke dalam roof level. Okay, I double click level 2 kat situ, nampak Okay, I dah berada di dalam roof level. So kat sini nanti I memang akan klik dia punya roof by footprint. I klik dia punya roof dan I pilih roof by footprint. So kat sini I klik roof by footprint. Lepas tu I pun boleh pilih roof mana yang I nak. Ada generate 9 inches, 12 inches. Okay, kalau I memang nak ubah dia punya dimension, dia boleh. Kalau you nak ubah, boleh. You klik edit type. Klik button edit type dan di sini you boleh ubah dia punya dimension, parameter dia dan sebagainya. Okay, tapi ingat, kalau you nak ubah, you jangan lupa duplicate dulu. You kena duplicate komponen tu dulu dan namakan komponen tu dengan nama lain dulu, baru you boleh ubah ukuran dimension dia Okay, which I'm not going to do that. I'm just going to use this 12 inches basic roof. I'm going to use pick line option, and then I'm just going to select this, okay, this, and this, okay. So after I've select everything, press escape 2-3 times, click this tick, klik tick hijau ni untuk finalizekan dia. Kalau nak tengok pandangan 3D, boleh klik button rumah 3D di atas tu. Nanti dia akan tanya, would you like to attach the wall? No lah, because we want to make the roof independent. We want to make the roof stand alone. So no lah, don't attach it, no. If you want to see the 3D view, klik yang button rumah 3D di atas, nampak Okay, so dia macam ni lah kalau ikutkan. Tapi ni bumbung ni macam ni kan. Okay. Okay, cumanya kalau betul I nak materialkan sikit dia punya floor, dia punya bumbung. Okay, macam mana nak control material tu? Material tu sebenarnya berada di manage. Di manage tab. Okay, material berada di manage tab sebenarnya. Lepas tu baru you boleh klik button material. Di sini you boleh create dan customize you punya own material library lah. Okay, I just click manage material. Let's say I want to create a new material. I just click down here, this button, create new material.
Okay, I create new material. So I got default new material. If I want to edit its name, I go to rename. I pergi ke rename ni. Okay, so kat sini nanti I boleh rename lah. Macam I nak renamekan dia ke roof tile. Okay, roof tile. Okay, dah kita tekan enter so kat sini roof tile. Dekat identity ni you boleh buka ni dan boleh specify nak identity apa. Concrete boleh, ceramic carpet. Okay, dia ada macam-macam. Ada paint kat sini. Okay, concrete katakan. Okay, kat sini grafik. So klik kat sini. Kat sini boleh tukar color kalau nak. Dekat appearance pun dekat appearance ni pun boleh tukar color kalau nak. Okay, kalau nak masukkan gambar boleh klik yang putih. Nampak tak? Dia punya kotak putih tu kan. Ni boleh klik, boleh masukkan gambar. Gambar material JPEG. Ataupun PNG lah. Okay, macam memang I ada download sikit tadi. Hari tu. You boleh download je dekat Google. Download je dekat Google. So kat sini mungkin I ambil lah yang kalau yang macam ni warna merah kan. Ni mungkin I ambil warna biru lah. Warna biru. Okay. Blue roof tile. Okay. So klik apply dulu. I klik apply dulu. Klik okay. Kalau I nak assign kan dia tu, you nak kena klik modify. You nak kena klik modify dan you kena klik button paste ni. Okay, button paste ni, okay, ini button ni yang membolehkan you boleh assign kan dia. Klik yang ini, nanti you boleh assign. Tapi dia macam terlalu kecil kan. Dia macam terlalu kecil. Dia terlalu kecil. Jadi you nak kena setting dia semula. Okay, you nak setting dia semula tu, you kena tutup ni dulu, kena pergi balik ke manage. Pergi balik ke manage yang ini. Lepas tu you pergi kat material semula. Okay, lepas tu you klik dekat roof tile tu tadi kan, klik kat under appearance, klik balik kat gambar. Klik balik kat gambar tu, you kena pergi kat setting scale. So kat sini mungkin I letaklah 2000 ke kan. Enter. Nanti kalau I tekan done ni, klik apply tu, nampak dia besar. So boleh control lah dekat manage, dekat material, dekat roof tile ni, pergi balik ke appearance, klik balik kat gambar tu. Mungkin kat sini I ambil 1000 ke. Lepas tu I klik done. Lepas tu I klik apply. Lepas tu I klik OK. Okay. Kalau ni pun macam besar sangat. Macam okey jugalah ni. Okay. So kalau maybe I nak buat dia warna putih, I boleh klik dekat dekat modify. Okay, nanti I buka ni, pilih paint. Okay, dia memang ada memang warna putih kat sini. Kalau I pilih warna putih ni, clad white ni, so boleh pilih kat sini, kat bahagian ni katakan nak warna putih. Okay. Kalau you nak warna yang lain, you nak kena create own material. You nak kena create new material. Okay, kalau macam kalau kat sini kan, dia memang ada flooring jugalah. Tapi nama dia oak flooring. Ini memang Revit dah ada lah yang ni. Okay, so tapi kalau I nak I punya own material, so I kena klik dekat manage semula. I kena klik dekat manage dan I kena klik material. Okay. So kat sini memang I akan create new material lah. Mesti kena create new material. Lepas tu kat sini boleh namakan, rename dia sebagai katakan floor tile. Okay, nanti boleh pergi dekat identity nak yang macam mana nak. Dia ada kategori-kategori dia, nampak? Concrete boleh, graphics, okay, boleh tukar color.
Okay, boleh pergi kat appearance, boleh tukar colour juga. Boleh masukkan gambar pun boleh. Klik dekat button yang kotak putih untuk masukkan gambar. Ni I ambil blue tile Okay, blue tile. Klik OK. I klik modify. I klik button paint. Okay, klik dekat sini. Pilih dulu blue tile. Floor tile ni. Okay, klik dekat sini. Nampak? Tapi dia macam kecil kan. So you kena klik dekat material balik. Dekat manage material balik. Lepas tu you nak kena kat appearance ni. Klik balik dekat gambar tu Dekat sini kalau nak besarkan, I cuba besarkan ke 1000 Tengok macam ni. 1000. Okay, kalau nak besar lagi, katakanlah memang I ambil 3000 tengok. Yang ini 1000 patutnya ni. Dia tak mengikut ni. 1000 macam ni. Kalau dia nak besar sikit material ni kan, klik kat sini tadi dekat appearance ni, I klik kat sini, ambil dalam 2000 Okay, dia besar sikit, nampak? Okay, kalau you nak render dia sikit, nak try render sikit lah. Okay, nak tengok realistic dia, you boleh guna function ray trace ni. Di dalam Revit BIM, dia ada satu function ray trace. Dekat viewport you sendiri, you boleh tengok a little bit of the realistic rendering before you really render lah. So I go to ray trace, right? It's going to render sikit. Dia akan cuba render sikit view tu. But at minimum quality lah. Dia akan render sikit. Tapi you boleh tengok I punya roof tile tu besar sangat. Kalau kata tak sesuai size dia. I punya roof tu. Okay, so actually mana-mana I klik tadi tu I sedang record sebenarnya.